Design bas zaman sekarang ni aku rasa salah satu faktor jugalah. Kalau apa ni berlaku kemalangan je, banyak nyawa yang terkorban. Kita tak ada tepilah soal benda laju ke, faktor teknikal ke, faktor kecuaian dan sebagainya. Sebab aku duk tengok bas sekarang ni, cermin tikar dia tu dari depan sampai ke belakang. Macam duduk dalam akuarium bergerak rasa. Bas dulu-dulu tu kan aku rasa tikar dia tu banyak frame. Dalam dia pun ada benda ni tiang. Aku bagi contoh bas asrama Pekaya Marang. Sebab aku bekas pelajar Pekaya. Ni bas lama, bas Jepun dulu. Tapi tengok kukuh je buat tang dia tu kan. Kita tengok tu rasa macam sasa je. Bah lama tapi laju. Dak percaya terang berambat. Yang ni pula bah baru. Nampak memang style lah. Tapi gitu lah. Penuh dengan cermin. Mungkin pengeluar nak jimat koh ko. Kalau lah betul lah faktor reka betul jadi salah satu punca harap pihak berwajib buatlah sesuatu. Dan ini sekadar tekaan rasa aku saja. Aku bukan tahu pun bab kejuruteraan ni. Tapi apa-apa pun salam takziah lah buat semua masa tragedi bas Upsi. Tadi pun ada berlaku pula sebuah lagi. Semoga mereka yang terlibat tabah menghadapi ujian dan dipermudahkanlah segala urusan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.